Assalamualaikum dan hai Idrishan, saya Is Muhammad Kayyim bin Muhammad Nazri Dan saya Wanu Dayana binti Wan Syarul Nizam, wartawan pelajar anda pada hari ini. Hari ini kita berada di Padang Sekolah bersempena kejohanan Hari Sukan SMK Sultan Idris Shah II. Semua rumah sukan menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Walaupun bersaing, mereka tetap menyokong dan memberi semangat antara satu sama lain. Setia bersama kami, jangan ke mana-mana. Kontingent bersama yang berharap mampu merupakan kontingent pasukan kadet bersatu Malaysia PKBM. Kontingent unit beruniform PKBM diketuai oleh Korporal Muhammad Arif Hakimi bin Abdullah, Kepala Bendera Muhammad Izzat Nurwah bin Muhammad Rajali, Pemegang Sepanduk Muhammad Haziq Iqbal bin Muhammad Hanif dengan kekuatan selama 33 dengan bermotokan, beriman, berilmu, beramal. Sampai seterusnya konstitusi daripada Uniform Pergerakan Bukit Islam Malaysia BPIM diketuai oleh pemegang bendera Saudari Adisha Maisarah binti Faizul, pemegang sepanduk oleh Saudari Auni Nia Halika binti Hafizi Izzuan, dan ketua konstitusi oleh Saudari Nuhuda Batija binti Zaman Al-Zahar. Kontingent seterusnya ialah dari unit beruniform kadet remaja sekolah KRS yang diketuai oleh pembawa bendera Muhammad Ahmad Jazir bin Muhammad. Seterusnya kontingent dari unit beruniform Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia BBSM yang diketuai oleh pembawa bendera Muhammad Irfan Sa'adan bin Hamdan, pemegang spanduk Nur Kasila anak perempuan Jali, manakala ketua pelantik ialah Ahmad Haidar bin Muhammad Suhaili dengan Raid Haras bin Zuhamidi, pemegang sepanduk Muhammad Syafiq bin Aman Ismail, dan ketua pelantun Muhammad Haikal Syafiq bin Muhammad Rafai. Moto pasukan pengangkap ialah Tegas Langkah Kami, Tulus Jiwa Kami. Bertemakan Bank Pemberi menunjukkan kesepaduan kerjasama antara ahli untuk mencapai kejayaan seperti koloni lebah yang sentiasa bekerjasama demi mencapai impian. Tayu membawa semangat Zeus Coffee, penuh tenaga, bergaya moden dan sentiasa bersedia menempuh cabaran. Seperti aroma kopi yang kuat dan memikat, Jentayu tampil dengan strategi mantap, disiplin tinggi dan kekuatan dalaman. Rumah Raja Wali berjiwa bubble bee, manis tapi berkuasa, seperti madu asli yang penuh tenaga. Ahli Raja Wali sentiasa bersatu, bekerja keras dan bergerak pantas. Kenyalang diinspirasikan oleh T-Life yang sinonim dengan kepelbagaian rasa dan semangat muda. Rumah Kenyalang membawa gaya bersukan yang kreatif, berwarna-warni dan berani mencuba. Rumah Garuda menyelah dengan gaya Mary Brown, tempatan, hebat dan tak pernah ketinggalan. Garuda penuh semangat juang, membawa kehangatan, semangat kekeluargaan dan kerja berpasukan. Okey, bersempena kejohanan tahun ni, kita ada banyak gerai yang macam anda boleh lihat. Macam kat sini kita ada air, ya, I don't know apa yang diorang jual. Tapi mari kita pergi je. Sini.
sini ada chili oil, wonton, dumpling apa semua. And then air balang aiskrim. Corn dog, air lagi. Kita ada padin, kopi, ais ikat tepi. Sini ada jual kebab dan sini bersama saya salah satu murid. So apa perasaan anda sempena kejohanan tahun ni? Okey. Macam biasa banding tahun lepas. Tu je. Okay, terima kasih. Okay, mari kita pergi lagi. Kita ada ayam subakar, carbonara. So kita ada itu jualan koop, Belgian kopi, nada, sana. Hari ni kita berada bersama kita punya Garuda punya princess. Kita tengok apa perasaan anda? Perasaan saya sangat gembira lah kan. Saya harap Garuda menang lah pembarisan, okey? Harap Garuda menang. Bye. Dari desa 2, bagi tahun 2025 jatuh kepada Itu sajalah kejohanan tahunan Sukan SMK Sultan Elisha II untuk tahun 2025. Dengan ini, kami wartawan TV PSS mengucapkan terima kasih untuk semua. Bye. Bye.